Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin utama 12 Julai malam ini bersama saya Izzuan Azir Saleh. Dan saya Nurliza Muhammad Zain. Tajuk utama malam ini. Tubuh hari awal seorang ulama 60 hari bekas menteri besar ahli parlimen diheret begitu rupa ditangkap dalam tak bekerja. Terima kasih banyak. Saya ucap terima kasih. Layanan yang baik. Sampai bukan untuk saya saja. Himpunan yang dianjur. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dilayan teruk oleh polis ketika ditahan pada Perhimpunan Haram Sabtu lalu. Ketua pembangkang itu membuat tuduhan pada Majlis Penerangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Tapak Expo Seberang Jaya malam semalam. Dan apa yang disebut oleh Tuan Hadi Awang yang dihina begitu. Saya tahu anak saya ditangkap, tapi saya tidak sesempat memikirkan bagaimana layanan terhadap Ustaz Hadi Awang. Anak saya anak muda, dia boleh fikir, dia boleh lalu. Tubuh Hadi Awang seorang ulama 60 hari bekas menteri besar ahli parlimen diheret begitu rupa ditangkap dalam tak bekerja. Ini sistem apa Najib Muhammad? Kamu ingat dengan cara itu Ustaz Hadi akan lebih takut? Namun ini pengakuan Tuan Punya Badan yang didakwa Datuk Seri Anwar diheret dan dicampak dalam trak polis pada Sabtu lalu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita dibebaskan. Dan saya tak maulah diberi layanan yang terlalu istimewa. Pergi atas sampai ke rumah. Terima kasih banyak. Saya ucap terima kasih. Layanan yang baik. Sampai bukan untuk saya saja. Datuk Seri Hadi membuat pengakuan itu malam semalam sebaik tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Selain Datuk Seri Hadi, semua yang ditahan turut menerima layanan baik daripada polis. Makanan disediakan dengan kos RM25 setiap seorang, selain ruang solat untuk mereka yang beragama Islam.